Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, bolehkah disebutkan nama-nama malaikat yang 10 dan tugas-tugasnya yang mesti diketahui? Kita masih lagi menyambung bab mengenal malaikat. Salah satu daripada rukun iman yang 6 perkara, iaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi kita yakin Allah Ta'ala mempunyai tentera-tentera yang kita sebut sebagai malaikat ataupun malak, yang bukan laki-laki, bukan perempuan, yang tak makan, tak minum, yang tidak ada nafsu, yang tidak berkahwin, hanya kerjanya iaitu beribadah dan menjalankan ketaatan apa yang disuruh. Dan tidak ada seorang malaikat pun yang pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama menetapkan bahawa wajib kita beriktikad bilangan malaikat Allah saja yang tahu berapa ramai, berapa juta, dan kita tak wajib tahu. Yang kita wajib tahu 10 malaikat, 10 malaikat sahaja. Wajib tahu tu bukan wajib hafal seorang-seorang. Maknanya kalau orang sebut salah seorang daripada 10 ni, kita kata inilah malaikat Allah. Padang dah gitu. Tapi kalau hafal 10 nama lebih baik. Jadi nama-nama yang 10 orang yang menjadi fardu ain kita ketahui. Yang pertamanya Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang paling banyak nama Jibril. Nama yang terkenal Jibril dengan Jibrail. Banyak lagi nama dia Jabrin, Jibrail, Jibrail, Jabril boleh baca, banyak. Yang popular Jibril dengan Jibrail, Jibrail, iaitu menyampaikan wahyu, hanya memberi wahyu kepada para nabi dan para rasul. Barang siapa yang kata Jibril datang beri wahyu kepada dia, padahal dia bukan nabi, jadi kafir. Tak kira tu guru ke wali ke, jadi kafir. Nah, kerana selain daripada nabi dan kepada rasul, tak datang Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu-wahyu ini hanyalah sampai dan turun kepada rasul dan nabi. Kerana mana nabi rajulun min bani adama yuha minallah, laki-laki daripada manusia yang diwahyukan daripada Allah. Lain daripada nabi, kalau benda yang baik dipanggil ilham, kalau datang benda yang tidak baik dipanggil khatir syayatin. Ilham benda baik, suruh buat baik, suruh tolong orang, suruh sedekah, suruh derma, suruh semayang, suruh belajar, tu dipanggil ilham. Kalau yang tidak baik, suruh joget, suruh pergi nyanyi, suruh pergi zina, suruh pergi curi, merokok, suruh menipu, khatir syayatin. Nabi dan Rasul saja yang terima wahyu. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan wahai Muhammad kepada sekalian manusia di bumi itu, aku adalah manusia bukan jin. Aku adalah manusia bukan malaikat, apatah lagi Tuhan, tetapi utusan Allah yang yuha ilayya, yang Allah beri wahyu kepada aku. Jadi jangan kita kata kita terima wahyu. Tak usah nak cakap lebih itulah. Boleh sakit saja lagi. Dia lebih tinggi-tinggi ni ikut Rasulullah. Tak ikut, rendah selalu. Nak ilmu tinggi tak? Nak belajar ilmu Rasulullah. Ilmu bak wuduk, cara basuh berak, cara basuh najis, cara rokok, cara sujud,
cara mandi orang mati, tu ilmu tinggi tu. Sebab apa tinggi? Dah Rasulullah ajar. Faham? Dan dia adalah ketua para malaikat. Beberapa orang rasul pernah melihat Sayyidina Jibril dalam bentuk yang asal. Disebut dalam kitab hadis sahih ada 600 sayap. Tak pelik Allah buat. Kalau Jepun cipta pelik tak nak sabar. Allah cipta. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Nah, innallah sesungguhnya Allah ala kulli syai'. Tu syai'in tu baca dengan nakirah. Baca dengan nakirah makna tak ada satu benda habuk sekalipun melainkan Allah qadir boleh buat. Takut kita pertikai ada 600 sayap. Dah kita tak tengok lagi. Dah kalau tengok, tengok percaya lah. Awak tak panggil orang beriman gitu. Nak tengok baru percaya. Macam Firaun. Macam Datuk Patinggi Firaun. Masih nak tenggelam dah dalam laut merah, baru nak percaya dengan Tuhan Nabi Musa. Lambuh gitu. Sakit dulu baru nak beriman. Orang beriman ni tak dengan apa yang datang daripada lidah para nabi, percaya selalu. Walau tak masuk akal. Walaupun tak masuk akal. Kena terima. Kerana datang daripada lidah nabi, lidah para rasul. Orang kata orang ayam kaki 2, lembu kaki 4. Orang tak dia tengok lembu, mana boleh kaki 4? Kaki 2 macam ayam. Mudah tengok pergi lembu. Bila dia tengok lembu, sungguh kaki 4. Ada orang kata lagi kaki 6. Dia kaki 6. Dia kaki. Kabur kaki 6. Kaki 8. Labah-labah. Anda tu spider. Kaki 10. Apa yang boleh awak? Kaki yang paling banyak mana? Kaki lipang. Berapa kaki lipang? 48. Tak percaya bilang. Ada banyak daripada lipang. Kaki apa? Ulat kekek, ulat gonggok. Kalau di rumah kita cek panjang gitu. Kalau dalam hutang, solengang ulat kekek. Ada so gitu, panjang gitu. Kaki tak tahu lah. Ada natuh kan. Jadi ada 3 ekor sahabat. Anak, kura, ulat kekek. Faham? Jadi hari-hari sama anak tu pergi beli. Jadi hari tu nak kederah, anak tu kan masak, ulat kekek pergi beli air. Faham? Dia tak banyak tak mesti derah. Kaki banyak tak mesti laju. Ni cerita dia. Lepas tu kalau kita banyak tak mesti menang. Cerita ulat kekek. Nak suruh kura maknanya asal karang dengan air. Nak kura rambat. Malita jalan ke 2 minggu. Jadi dia ngak ke ulat kekek ni, suruh ulat kekek pergi beli. Jadi lepas zuhur turun, lepas masak nasi turun pergi beli air, asal dah alik lagi. Ulat kekek punya cerita. Jadi lalah tu beg rumah hitam warna tak balik lagi. Tengok ulat kekek tu atas lambu kat lagi. Tak pergi pun lagi. Kata nak bapa pun lambat sangat. Tak di apa kering dah nasi. Duk tunggu ke air. Kan suruh pergi kedai. Kata aku nak pergi kedai ni. Pakai kasut banyak sangat. Dah nak ikat sesa dah 500 kaki. Tak, 2 jam lebih. Dah siap-siap. Nanti cerita mana banyak tak mesti laju. Pahala kan rasu. Kalau tahu suruh kurang.
Yang kedua, Mikail tugasnya menguruskan soal rezeki. Yakin dah kita ini. Makna rezeki dan Tuhan nak beri, tak usah bimbang. Dan tak ada, tak usah korek. Ikhtiar saja sudah. Nah, ada boleh, tak ada pun tak ada masalah. Kerana siap belaka dah. Jangan kita kata, kalau aku kerja kuat, garanti boleh banyak. Maka sama akidah kita dengan George Bush. Orang sesat. Ikhtiarlah. Kerana kita duduk pada muka bumi, kena ikhtiar. Alam dunia ni alam ikhtiar. Tapi ingat, kuat macam mana kerja, kuat macam mana kita belajar, dapat biiznillah dengan izin Allah. Rezeki bukan orang, bukan siapa-siapa, bukan mak kita, bukan pak kita, bukan majikan, bukan kerajaan, bukan raja, bukan presiden. Mikail. Nampak? Ni malaikat yang dikasih oleh pok-pok Yahudi. Sebab apa? Pasal makan ui. Dia ui makan berahi. Nah. Malaikat mau bagi Yahudi dia berahi. Tak apa, bunuh orang aja. Dia main lagu tu. Mikail tu kan beri rezeki. Dan dia beri, orang sekat boleh kita. Nah, tapi kita tak minta dengan Mikail, minta dengan Allah. Kalau suruh minta dengan Mikail, dah kalau kita minta, Mikail boleh beri tak? Tak boleh beri. Dan kata ni beri rezeki, perintah Allah. Tuhan tak suruh beri, tidak anda-anda. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak derhaka kepada Allah segala perintah, apa jua yang disuruh pasti dikerjakannya. Tidak boleh mana-mana. Kalau boleh Mikail ni mana-mana beri rezeki, makalah kenyanglah segala orang-orang yang kuat ibadat. Kuasa malaikat kasih kepada orang ibadat. Tapi dia tak boleh nak manda-manda, lapar para Nabi. Nabi Muhammad yang pegang anak kucing syurga. Tak, lapar. Manusia pegang anak kucing bala raya, kenyang. Faham? Dah mana besar pegang anak kucing syurga dengan pegang anak kucing bala raya? Besar pegang anak kucing syurga, dah mana lapar? Ibnu Umar dengan kawan dia cerita dalam satu hadis, syakauna ila Nabi SAW al-ju'a farabatna ala batnina al-hajar. Kami mengadu kepada Nabi, kami berdua pernah mengadu pada Nabi masa Nabi masih hidup itu, kerana sangat lapar di kebun Nabi. Dan kami letakkan tiap-tiap seorang kami satu batu pada perut kami. Ambil batu bepang besar, ikat perut supaya rasa kenyang sikit. Batu tu tindih atas usuh, rasa macam kenyang. Pada duduk luar tu. Nak buat lolok saja. Cara orang kelaparan tindih perut. Jadi tak kosong. Jadi ikat batu. Nampak? Pergi kat Nabi. Tak ada batu ambil ni, apa perut ni? Tengok ni akak ni, batu stil orang ni. Tak ada piti. Nampak? Farafa'a saubahu, maka Nabi mengangkat baju Nabi. Izan al-hajaran, tiba-tiba Nabi letak 2 biji batu di perut dia. Nabi 2. Lama lagi Nabi tak makan. Nah. Dah kalau ikut Mikail, ikut pandang Nabi, kenyang lah Nabi. Tapi tak boleh mana-mana. Tuhan nak uji asyadul bala al-anbiya. Yang paling teruk kena uji Nabi-Nabi. 2 teh batu. Dah mu baru sutih 3 hari dah akan kunang dia dah masuk benda. Nah. Kita puak. Puak sama perut macam payah budu seseko. Nah, banyaknya makan. Jetik perut bunyi ni A minor. Teng. Mana kenyang, mana kena syukurlah. Bukan salah, syukurlah. Balas syukur tu dengan tunaikan perintah. Itu saja. Tuhan tak marah. Kita tak susah macam Nabi dah, kita senang. Nikmatlah Tuhan beri. Kita ujian kurang tak. Tapi balaslah puji Allah. Kita lambat jumpa makanan. Apa jauh-jauh habis lengang baju ni masuklah kuai kasinggang.
Gatik. Tok Imam. Gaduh punya pasal. Nak. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala satu bunian yang ditiup 2 kali saja seumur hidup bumi alam ini. Allah cipta satu alat bunian, namanya sangkakala. Nampak? 2 kali saja akan tiup. Yang tiup dia malaikat Israfil. Sekali tiup hancur lebur segala langit dan bumi. Tiup yang kedua bangkit segala yang mati di padang mahsyar. Mati. Itu tugas dia. Tugas lain tak ada kita tahu. Mungkin ada tapi kita dah nak cerita pasal kita tak tahu. Bab malaikat ni bab alam gaib. Nanda-manda tak boleh. Ijtihad tak ada. Cuma kena nas. Nak. Tiup kali yang pertama naqur dia panggil. Maka berlaga bulan dengan bintang, planet dengan cakrawala, matahari terbelah, langit hancur lebur, jatuh di atas segala planet. Kita ni atas kita langit, bawah pada langit pertama ni ada bermacam-macam galaksi. Satu galaksi ada berjuta-juta bintang. Galaksi ada bilion. Bawah pada langit pertama ada bilion galaksi. Galaksi itu dia ada berbilion-bilion pula bintang. Tiap-tiap satu bintang pula dia ada planet keliling dia. Di antara bilion bintang tu namanya matahari. Maka tiap-tiap sematahari kita ada 9 planet keliling. Nah, dawannya mana? Semua tu hancur lebur kat gigi dengan sebab ditipu oleh kepingan langit. Faham? Yang menghancurkan Allah bukan sangkakala. Cuma alamat hancur dengan tiup sangkakala. Lepas tu ada benda. Gunung jadi macam kapal. Yang gocang malaikat kau. Dia gocang bumi ni. Dah sekarang gocang dah. Sekarang dia panggil goncangan kecil-kecilan. Kita panggil gempa bumi. Orang putih panggil earthquake. Nampak? Ke benda panggil? Orang putih panggil apa? Jepun panggil benda gempa bumi. Siapa tahu? Tak tahu. Honda Civic mesti ada. Jepun panggil benda gempa bumi. Apa tak tahu? Aku dah tahu. Tak kira lah. Arab panggil zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, apabila digoncang akan bumi dan segala-galanya dengan goncangan yang sangat kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, maka bumi akan mengeluarkan segala benda-benda. Tu benda tu. Hak kediang tu tipang yang kedua dah tu. Goncangan mula-mula tiup pertama. Bila bumi mengeluarkan isi, tiupan yang kedua tu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan ingat pula, tatkala bumi iaitu tanah mengeluarkan segala isi. Makna keluar segala manusia daripada kubur masing-masing. Jarak antara tiupan yang pertama sampai tiupan yang kedua, kata dalam riwayatnya 40 tahun. Tak ada benda. Senyap sunyi. Tak ada benda. 40 tahun. Wa qala al-insanu ma laha. Maka berkata manusia, apa benda ni? Bapa pula gini ni? Bapa yang bangun belaka ni mayat-mayat ni? Ni kita ni. Bohong bi mulut-mulut. Tiup yang kedua mana tiup bangkit lah. Ni tugas dia. Lagu mana rupa wallahu a'lamu, Allah lebih mengetahui. Jangan kata macam seruling, macam saxophone, macam teropek ukang belaka.
Itu alat muzik, itu orang relax. Hak tu bila tiup relax.